Dalam siasatan awal polis, suspek Lina Lin dilepaskan dengan jaminan hari ini. Suspek akan kembali ke balai pada tarikh yang ditetapkan. Kalau suatu hari nanti aku berubah, jangan lupa yang aku pernah jadi orang baik. Dulu, aku seorang yang terlalu kejar impian, yang percaya bahawa usaha akan dapat perhatian. Masa tu aku fikir, selagi aku bekerja keras, itu dah cukup bagus. Aku akan lebih dikenali. Tapi aku silap. Aku dah siap sediakan pelan perniagaan. Entah berapa kali berjaga malam. Bagus. Ayah lantik kamu jadi naib presiden. Urus bahagian kreatif dan desain. Tapi syarikat ni tetap diserahkan kepada adik kamu. Ini peraturan keluarga Lin. Biasanya anak perempuan kahwin dan pindah. Masa tu, segala usaha selama ni, segala pencapaian aku tak ada makna. Menjadi sia-sia aja. Bukan sebab aku tak cukup bagus. Hanya disebabkan aku anak perempuan. Lepas adik aku pergi, aku tengok ayah aku dah beransur tua sangat. Lelaki yang dulunya pegang syarikat secara kuku besi, akhirnya menjadi lemah dan tua tak berdaya. Dengan naifnya, aku sangka dia akan nampak usaha aku. Lagipun, cuma aku seorang saja anak yang tinggal. Mengikuti hasrat Encik Lim sekarang, saham syarikat akan diuruskan sementara oleh Puan Fuyajen. Sehingga Chen Yu genap 21 tahun, barulah diserahkan kepada dia. Syarikat ni seharusnya diwarisi kepada cucu lelaki. Ini adalah peraturan keluarga Lin. Masa tu rasa dunia ni runtuh. Di mata dia, aku tak pernah dianggap waris. Lepas tu, kerana tak dapat tanggung kesedihan, akhirnya ayah aku meninggal dunia. Kakak memang dah rancang kan? Cuma menunggu hari ini aja. Betul tak? Ini kan peraturan keluarga Lin dan keputusan ayah kamu. Kalau membantah, kamu patut persoalkan peraturan keluarga, bukan kakak. Peraturan? Tu cuma alasan nak lepaskan diri. Kakak cuma mengikut keputusan. Keluarga kakak tu tak pernah pun anggap saya warisnya. Kamu boleh marah, benci pun tak apa. Tapi tak dapat tukar hakikat. Dunia bisnes ni medan perang. Siapa yang tak pijak orang lain untuk naik ke atas? Kau patut salahkan diri kau sebab percayakan orang. Aku ingat ada hubungan yang ikhlas. Kau cuma tim kosong nampak elok dari luar je. Kalau bukan aku boleh gunakan kau, tak ingin aku nak buang masa untuk kau. Akhirnya, sorang-sorang tinggalkan aku. Kau ingat aku betul-betul cintakan kau? Tanpa keluarga Lin, kau bukan siapa pun. Sejak dari hari itu, aku pun jadi orang yang aku pernah benci dulu. Kalau suatu hari nanti aku berubah, tolong jangan lupa yang aku pernah jadi orang baik. Mungkin aku tak boleh kembali macam dulu dan aku tak boleh jadi gadis baik macam dulu. Sekurang-kurangnya, boleh buat satu perkara yang betul untuk diri aku. Peguam Huang, saya tak nak teruskan berlawan. Saya nak mengaku bersalah.
hadirin sekalian, mari sama-sama menyaksikan pasangan yang bersedia melangkah mengharungi masa depan bersama. Mari kita alur-alurkan pengantin lelaki dan perempuan. Semua dah sedia ke? Dah sedia dah. Manting, saat bahagia awak dah tiba. Awak tahu bunga ni saya tempah khas dari flowers.com.my. Cantik kan? Saya dah tolong awak jumpa kebahagiaan. Terima kasih. Kadang-kadang saya tertanya, pasangan dari dunia berbeza betul dapat bahagia selamanya? Awak menyesal ke? Mak awak cakap tu betul. Kadang-kadang jodoh dan pertemuan ni selalunya akan datang masa kita belum bersedia. Tapi kalau dah takdir, takkan ke mana. Sekarang kita harungi bersama.